Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan sebesar-besar nikmat-Nya kepada kita, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita kekuatan, keazaman untuk kita terus berpegang dan beramal dengan syariat Islam dalam segenap perkara dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan semoga dengan syukur ini juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita kesempurnaan iman di dalam jiwa kita. Moga apabila tiba saat dan waktunya kita dipanggil untuk kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan iman yang paling sempurna. Dan syukur juga kita panjatkan kehadirannya atas taufik dan keizinannya jugalah kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua jalan kita menuju ke syurga-Nya. Allahumma amin, Allahumma amin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian hadis 40 An-Nawawi, Arba'un An-Nawawiyah, yang mana kita berhenti pada hadis yang ke-24 jika tak salah saya. Hadis yang ke-24 bulan yang lalu 96. Jadi ini bulan 7. Kita baru separuh, ada separuh lagi daripada hadis ini yang belum kita sebutkan huraiannya. Sebelum kita sambung, insya-Allah saya akan bacakan kembali hadis ini sebagai suatu murajaah, sebagai satu ulangan untuk kita insya-Allah. Hadis yang ke-24 ini tajuknya ialah ketinggian Allah yang Maha Agung. Ketinggian Allah yang Maha Agung. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'an Allah tabaraka wa ta'ala annahu qala Ya ibadi inni harramtu al-zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه Muslim. Jemaahnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang baginda riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, bahawa dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka aku jadikan kezaliman itu haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kamu adalah sesat kecuali sesiapa yang aku beri hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah daripadaku, nescaya aku berikan hidayah kepadamu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kamu adalah lapar kecuali sesiapa yang aku beri kepadanya makanan, maka mintalah makanan daripadaku, nescaya aku berikan makanan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kamu adalah bertelanjang kecuali sesiapa yang aku pakaikannya pakaian, maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya aku berikan pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua melakukan kesalahan di waktu malam dan siang, manakala aku mengampunkan dosa kesemuanya, maka mohonlah keampunan daripadaku, nescaya aku akan mengampunkan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua tidak akan selama-lamanya mampu memberi mudarat kepadaku, lantas kamu memudaratkanku, juga tidak akan mampu selama-lamanya memberi manfaat kepadaku, lantas memanfaatkanku. Wahai hamba-hambaku, jika orang yang terdahulu daripada kamu dan yang terakhir, golongan manusia dan jin, keseluruhannya memiliki hati yang paling bertakwa seumpama orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, ia tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, jika orang yang terdahulu daripada kamu dan yang terakhir, golongan manusia dan jin, keseluruhannya memiliki hati yang paling jahat seumpama orang yang paling jahat dalam kalangan kamu, ia tidak mengurangkan sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, jika orang yang terdahulu daripada kamu dan yang terakhir, golongan manusia dan jin, keseluruhannya berada di suatu kawasan, meminta kepadaku, dan aku memberikan setiap daripada mereka apa yang diminta, perkara itu tidak mengurangkan sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, kecuali seumpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, hanyalah amalan-amalan kamu semua yang akan aku hitungkan untuk kamu, kemudian aku sempurnakan balasannya. Sesiapa yang mendapat kebaikan, maka pujilah Allah, dan sesiapa yang mendapat selain daripadanya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sebagaimana saya jelaskan dalam kuliah-kuliah yang lalu, hadis ini adalah hadis kursi, yaitu hadis yang mana Nabi SAW riwayatkan maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu hadis ini, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, lafaznya begitu. Kalau hadis ini daripada Nabi, tak bolehlah jadi wahai hamba-hambaku, kerana yang menyeru kita sebagai hamba ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita dah sampai pada kita berhenti pada kamu melakukan dosa siang dan malam. Jadi kita sambung malam ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua tidak akan selama-lamanya mampu memberi mudarat kepadaku, lantas kamu memudaratkanku, dan juga tidak mampu selama-lamanya memberikan manfaat kepadaku, lantas memanfaatkanku. Baik. Jadi rasanya lafaz ini kita boleh faham.
yang mana menjelaskan kepada kita bahawa kita ini selama-lamanya. Kalau tengok dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalau siapa yang faham, saya ajar sekilas ya. Dalam bahasa Arab tu Nabi sebut dalam hadis ni lan tablughu dharri. Lan, kataan lan tu huruf lan, lam nun. Dalam bahasa Arab ni tidak ni ada macam-macam. Ada la, ada ma, ada lan. Jadi lan ni adalah satu penafian. Cuma penafian bila guna kalimah lan ataupun huruf, dia panggil huruf ya. Walaupun dua huruf tapi dia panggil huruf. Harfu an-nafi, dia memberi maksud penafian lil abad, selama-lamanya. Selama-lamanya. Lan ini maksudnya tidak akan selama-lamanya kamu mampu untuk memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau katakan la, ya ibadi la tablughu dhurri, maknanya ada kemungkinan boleh. Tapi dalam hadis ni kalimah ataupun huruf yang dipakai adalah lan, bermaksud selama-lamanya, lil abad. Kamu wahai manusia tidak mungkin untuk memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pun kepada amalan soleh yang kita lakukan. Bukan sahaja mudarat, bahkan manfaat pun kamu tak akan boleh sampaikan kepada aku. Lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Maksudnya dua-dua aspek. Nak mudaratkan Allah pun kita tak mampu, dan nak memanfaatkan Allah pun kita tak mampu. Maksudnya macam mana? Kita ni kalau sesama manusia, banyaklah kita buat. Bila kita buat sesuatu kepada orang lain dapat manfaat daripada perbuatan kita kan. Kalau kita puji, dia seronok, dia rasa seronok kan. Kalau kita marah, dia rasa marah. Jadi apa yang kita buat kepada manusia ada kesannya kepada orang lain. Sama ada amalan baik, kalau kita buat baik, dapatlah orang lain kebaikan amalan kita. Kalau kita sedekah, orang yang dapat sedekah kita dapatlah RM1. Dan kalau kita buat buruk, kita curi, maka orang yang kita curi itu jatuh mudarat atas dia, hilang harta dia. Itu antara kita manusia. Tetapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Apa sahaja amalan kebaikan yang kita buat, itu tidak menambah sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jua keburukan maksiat yang kita buat, ia tidak mengurangkan sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nanti hujung hadis sebut, kitalah yang mengambil manfaat daripada amalan tersebut. Fakta ini perlu untuk kita faham. Kenapa? Kerana sering kita dengar sesetengah orang, sama ada dia diuji dengan sesuatu kemudaratan atau dia penat melakukan kebaikan, lalu dia terhenti daripada amalan tersebut. Kita bisa dengar kan, ada orang diuji dengan kesakitan. Dia mungkin ditimpa dengan kesakitan yang tak disangka-sangka. Dia pun tak tahu macam mana boleh kena. Semalam saya sembang dengan seorang sakit kanser hidung. Dia kata saya pun tak tahu lah Ustaz. Kalau dia kenapa ya? Kena, macam mana boleh kena? Saya pun tak tahu. Kalau Allah nak bagi sakit ni memang bagi. Sebab memang lifestyle-nya sihat. Tak ada lah nak merokok ke, tak ada nak makan makanan pelik-pelik ke, tak ada. Sakit, kena kanser hidung. Jadi semalam ni baru kuliah jumpa dengan beliau dan sembang. Jadi maknanya mungkin ada orang ditimpa kesakitan yang dia tak sangka-sangka. Jaga badan, jaga begini, tiba-tiba sakit. Jadi bila kena kesakitan yang sebegitu, lalu mungkin datang dalam hati dia tu perasaan, kita kata apa, putus asa. Dia rasa macam tak patut dia menerima sakit seperti ini, sehingga mungkin membawa kepada marah kepada sakit tersebut. Bahkan mungkin marah kepada Allah yang menurunkan sakit tersebut. Lalu kadang-kadang sampai kepada tahap, dah aku ni jaga badan, jaga solat, jaga amalan, sakit juga, biarlah tak nak, aku tak nak buat apa-apa. Ada orang tak nak buat apa dah. Apa manfaatnya aku solat, jaga kesihatan,
ustaz pesan dia kasi aku jaga kesihatan, pesan tak masuk aku jaga puasa, aku jaga, tak, aku tak buat maksiat, aku tak buat itu, aku tak buat ini, tapi sakit juga. Apa gunanya? Biar terus. Entah. Dengan sangkaan dia bahawa bila dia melakukan begitu, maknanya dia seolah-olah macam melepaskan marahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku dalam, saya boleh katakan berlaku dalam masyarakat kita. Tak ada orang juga yang tak diuji dengan kesakitan, kemiskinan, tapi dia beramal, sejaga solat, jaga solat, tapi dia tidak melihat, dia tidak melihat manfaat amalan dia. Mungkin sama ada dia tak nampak ataupun dia tak sedar atau macam mana, tapi dia dah jaga, dia dah penat. Saya cakap tu kan, beramal ni penat tuan. Dia akan sampai manusia ni dia rasa penat. Jaga diri, beramal ni dia penat. Dia akan sampai keadaan dia penat. Masa ketika itu dia mula mempersoalkan, apalah susah payah aku buat itu semua. Tak ada pula tiba-tiba aku boleh terbang tu. Kan? Orang dia beramal, dia berharap dia boleh terbang. Dia boleh jadi macam orang kuat ke kan? Tak ada pula. Rezeki aku pun tak bertambah-tambah juga kan? Masalah aku pun tak selesai-selesai juga. Lalu dia kata, baik tak payah. Ingat keadaan ini menimpa orang yang beramal ataupun orang yang tak beramal ataupun orang yang diuji. Lalu dia melepaskan kemarahan, seolah-olahnya walaupun dia tak cakap di mulut, tapi dalam hati itu ada seolah-olahnya macam nak melepaskan balik itu kepada Allah Ta'ala. Biar dia buat, tak payah aku beramal, penat-penat aku beramal. Jadi dia seolah macam nak lepaskan kepenatan dia, kesakitan yang ditanggung itu kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah macam kita dengan manusia lah, kita bila kita marah kepada seseorang, kita buat bagi orang tu marah, puas hati tengok dia marah. Sebab apa? Tercapai juga ataupun rasa marah dalam hati tu. Nak pukul tak boleh, tapi kita biar, kita buat dia marah. Kita rasa puas hati tengok dia marah, tengok dia berdendam. Hakikatnya yang rugi adalah diri kita. Kita tahu. Sebab tu kita baca ni, kita faham. Kita beramal soleh macam mana sekalipun, banyak amalan kita itu, tak adanya Allah nak mengambil manfaat atau bertambah kekuasaan Allah Ta'ala, bertambah kesempurnaan Allah Ta'ala, tidak. Lagi ramai orang sembah Allah, lagi bertambah kuasa Allah, tidak. Lagi ramai orang buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan makin kurang kuasa. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Jadi bila kita faham perkara ni, kita kena ingatlah, ini kita akan sebut di hujung hadis, yang sebenar-benarnya ialah kita lah yang nakkan, yang berhajat kepada amalan yang kita buat. Itu sebenarnya kita lah yang berharap kepada Allah. Bukannya kita buat tu untuk Allah Ta'ala tak ambil apa-apa manfaat daripada amalan kita. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya, dalam hadis yang seterusnya disebutkan, ditambah lagi penjelasan. Kalaulah kata Nabi SAW dalam hadis terus ini, orang yang terdahulu, orang yang kemudian, orang daripada awal manusia Nabi Adam AS sampailah manusia terakhir atas muka bumi ini, semuanya hati seperti orang yang sangat bertakwa, paling-paling bertakwa. Contohnya Rasulullah SAW, katalah hati manusia ni semua takwa itu macam Nabi, macam Rasulullah. Semua, tak ada seorang pun yang kufur, semua komplit kan. Itu tak menambahkan pun sedikit pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikit dalam. Kalaulah semua manusia yang awal sampai yang hujung, daripada Nabi Adam sampailah manusia terakhir dalam bumi ini, semuanya kufur, sekufur-kufurnya. Seperti Firaun contohnya kan. Semua macam Firaun, tak ada seorang pun beriman dalam muka bumi ini. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala makin lemah? Sikit pun tak terkesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya maksud di sini bahawa kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kekuasaannya, pada kerajaannya tidak terkesan dengan maksiat kita maupun dengan amal soleh kita, tak terkesan sama sekali. Itu yang kita kena faham. Sebab tu hadis ni menyebutkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang ini kalau kita lihat dalam hadis sikit ini manfaat tambahan lah. Kenapa Nabi sebut dalam hadis ni, dalam hadis kursi ni disebutkan manusia dan jin? Kenapa disebut manusia dan jin? Mana malaikat tak sebut ke malaikat? Sebab kita tahu dalam penciptaan makhluk
yang beribadat kepada Allah Ta'ala ni ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan. Kenapa dua jenis ni sahaja yang disebutkan dalam hadis ni? Kerana dua ini sahaja yang menanggung tanggungjawab. Dipanggil sebagai taklif. Ada wajib, ada kewajipan menanggung sesuatu perintah daripada Allah Ta'ala, iaitu golongan manusia dan golongan jin. Dua makhluk ni dia menanggung. Tapi kalau malaikat dia tidak menanggung tanggungjawab sama ada untuk dia tidak menanggung pilihan. Malaikat semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Tetapi manusia kita tahu dia ada pilihan. Dia boleh pilih untuk beriman, dia boleh pilih untuk kufur. Sama juga dengan jin, dia boleh pilih. Jadi sebab itu dalam hadis ini sebut dua saja, manusia dan jin. Jadi manusia dan jin disebut kerana dua makhluk ini ada tanggungjawab yang turun daripada Allah Ta'ala kepada kita. Baik. Kerana yang tadi amal soleh kita tak memberikan kesan, ataupun maksiat kita wa'alaikumsalam tak beri kesan kepada Allah Ta'ala, sama juga kata Nabi dalam hadis seterusnya, kalau semua orang, semua manusia dari awal sampai yang hujung, semua jin yang pernah wujud, yang pernah hidup di atas muka bumi ini, semuanya sekaligus minta sesuatu. Semua bukan minta belakang. Nak minta apa? Minta. Semua orang minta. Setiap orang satu permintaan. Apa sahaja yang diminta. Ada orang yang minta mungkin nak jadi jutawan, ada orang yang minta nak jadi itu, orang yang minta apa segalanya. Dan Allah sempurnakan semua permintaan yang diminta oleh semua makhluk manusia dan jin itu. Kurang ke harta Allah Ta'ala? Adakah kurangnya harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah kurangnya apa yang Allah miliki ini? Sedikit pun tak kurang. Sedikit pun tidak berkurangan daripada kekuasaan Allah, sedikit pun tidak berkurangan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala miliki, dan khazanah-khazanahnya di alam ini tidak kurang sedikit pun tak berkurang. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut apa? Kecuali seperti tidak berkurangan sedikit pun khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali seperti apabila jarum dicelup dalam air laut. Apa maksud lafaz ini? Kalau kita pergi tepi laut kan, bawa jarum sebatang, celup dekat air dalam laut tepi pantai tu. Ada orang kata, Ustaz, kurang juga tu kan, sekurang-kurangnya sedikit. Kalau kita celup jarum tu, kita angkat ada sedikit air laut. Kurang juga lah. Bukan itu maksudnya. Maknanya apa? Langsung tidak berkurangan. Sama lah kadang-kadang kalau kita kan ada makanan kita nak bagi ke orang, ataupun kita masak ke, kita makan lah, kita siap kuih, ada 100 biji kuih juga lagi kan, kita pun ambil satu. Lepas tu kita bagi, kata, ada makan ke? Mana ada, sikit pun tak kurang, kita dah makan satu lah. Kan? Nak cerita kepada kita bahawa gaya bahasa ni maknanya apa? Tak berkurangan sedikit pun. Jangan jadi cerdik sangat, kita kata, kurang Ustaz, 1 titik. Tak bermakna apa-apa kan. Kalau kita masuk dalam laut benang, jarum, angkat-angkat jarum tu surut kan. Tu nampak lah, itu mustahil berlaku. Jadi maknanya lafaz ini bila kita baca, maksudnya ialah tidak berkurangan sedikit pun daripada khazainullah, daripada khazanah Allah, daripada apa yang Allah miliki di alam ini, dan seluruh makhluk tidak berkurangan sedikit pun. Tak berkurangan sedikit pun, Allah bagi apa yang kita nak. Baik. Jadi 3 keadaan ini, 3 lafaz ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta kesempurnaan harta dan kepemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedikit pun tidak berkurangan. Jadi apa yang sebenarnya yang kita perlukan? Apa sebenarnya maksud di sini? Maksud di sini yang hujung daripada hadis ini iaitu innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, ya ibadi innama hiya a'malukum. Jadi dia balik semula kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, sebaliknya kembali kepada amalan-amalan kamu semua yang aku hitungkan untuk kamu. Jadi amalan kita yang kita buat, ini kita faham betul-betul. Bukannya kita buat, walaupun kita sebut kita persembahkan amalan ini kepada Allah, tetapi sebenarnya persembahan kita itu, ibadah kita itu untuk diri kita sendiri.
Yang ini kita kena faham. Banyak amal soleh kita buat, banyaklah kebaikan yang kita akan dapat. Banyak keburukan yang kita buat, banyak jugalah balasan keburukan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang itu kita kena pegang betul. Jangan sampai kita jadi orang yang macam saya sebutkan tadi, dia rasa apa yang dia buat tu memanfaatkan Allah atau memudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekali-kali begitu. Baik, amalan yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada amalan kita ini. Saya sedang bincang, saya sebut tentang satu perkara, bagaimana Allah memberi balasan. Saya guna balasan untuk buruk, ganjaran. Saya guna ganjaran. Bagaimana Allah memberikan ganjaran kepada amalan yang kita buat. Di sini para ulama ada membahaskan dan membezakan di antara amalan perbuatan orang mukmin, orang beriman dengan amalan orang kafir. Dia berbeza dari sudut ganjaran baik atau balasan buruk. Sebagai para ulama mengatakan bahawa amalan orang soleh, orang mukmin, amalan orang mukmin ini maksudnya ialah diberikan ganjaran dengan maksud ganjaran itu diberikan di hari akhirat. Maknanya apa yang kita buat daripada amalan soleh ini, ganjarannya itu bila? Di hari akhirat, di padang mahsyar, dengan syurga dan segala nikmat yang Allah akan berikan. Yang disebut dalam Al-Quran banyak ayat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja sesungguhnya disempurnakan ganjaran kamu itu pada hari kiamat. Sebab itu sebagai ulama mengatakan bahawa amalan soleh yang kita buat ganjarannya di hari kiamat. Nanti ganjarannya bukan sekarang. Pun begitu, ada sebagai ulama mengatakan bahawa ganjaran bagi amalan soleh yang kita buat juga akan dapat di dunia dan akan dapat juga di akhirat. Maknanya amalan soleh yang kita buat ini akan dapat juga kita di dunia ini. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya adalah ganjaran amalan soleh itu di dunia. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in tentang ganjaran amalan soleh di dunia, kita akan takut. Sebab apa? Sebab sebahagian sahabat mereka memandang bahawa amalan soleh ini sepatutnya ganjarannya di akhirat. Itu faham mereka. Apa yang mereka buat, mereka nak sana, bukan nak sini. Tetapi bila amalan soleh yang dilakukan itu kita dapat manfaat di dunia, apa maksudnya? Mereka bimbang ganjaran akhirat itu disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Jadi bila disegerakan, maknanya apa? Kuranglah amalan yang ganjaran yang kita patut dapat di akhirat itu akan menjadi kurang. Yang ini yang dibimbangi oleh sebahagian sahabat. Hatta sebahagian sahabat pernah sehingga dihidangkan makanan. Ini selepas kewafatan Nabi, maknanya setelah berlalu kewafatan Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin kan zaman tersebarnya Islam. Jadi ada sebahagian sahabat, jika tak salah saya Abdullah bin Mas'ud, dia tengah dihidangkan, hambanya hidangkan makanan, lalu dia tengok makanan. Dia nangis. Dia menangis tengok makanan. Hamba dia heran, kenapa tengah-tengah orang hidang makanan dia nangis kan? Kita kalau pemakan menangis ni tak kena lah kan? Patutnya pemakan ni seronok lah nak makan. Dia menangis. Lalu tanya kenapa menangis? Dia teringatkan zaman ketika mereka bersama dengan Nabi, bersusah payah, berjihad. Kalau kita ingat zaman ketika peperangan Khandaq sampai Nabi kat batu di perut, 2-3 batu, 3-4 biji batu di perut kerana kelaparan. Zaman tu dah berlalu dan sekarang ni zaman senang, makanan melimpah ruah. Jadi dia kata apa? Aku bimbang ke makanan yang aku nikmati ini adalah sebahagian daripada ganjaran yang Allah tetapkan untukku di akhirat, tapi disegerakan untukku di dunia. Dia bimbang macam tu. Sebab apa dia bimbang? Sebab dia tahu, dia sedar bahawa ganjaran akhirat tidak akan boleh sama sekali menyamai ganjaran dunia. Itu yang sebenarnya ada satu bab ni, kalau saya buka paling panjang cerita dia. Dan sebenarnya memang begitu.
Memang begitu. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis, antaranya saya tak ingat matanya, para sahabat Nabi yang berperang di jalan Allah Ta'ala, para sahabat ni bila mereka turut dengan Nabi berperang, dan bila mereka menang dalam peperangan tersebut, mereka akan mendapat, dipanggil sebagai ghanimah. Ghanimah ni apa dia? Harta rampasan perang. Jadi apa dibuat dengan ghanimah ni? Ghanimah ni Nabi akan bahagi-bahagikan kepada para sahabat yang masuk dalam peperangan tersebut lah. Jadi ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang dapat separuh, ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak. Ikut cara macam mana Nabi nak bahagikan. Jadi dalam pembahagian tersebut, Nabi masuk dalam hadis, siapa yang tak dapat langsung, maknanya Nabi tak bagi. Dia pegang sama macam orang lain, tapi dia tak dapat harta rampasan, tak dapat bahagian dia, tak dapat share dia, maka ganjaran baginya disempurnakan di hari akhirat. Maka siapa yang dapat separuh, maka didahulukan ganjarannya di dunia separuh, separuh lagi di akhirat, mengikut bahagian yang mereka dapat. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya kita kena fikirkan. Kita nak yang mana sebenarnya? Kita nak ganjaran amalan kita itu di dunia ke, ataupun kita nak di akhirat? Kerana kalau kita dapat di dunia, kita akan dapat. Sebab itu saya selalu sebut kan, ada orang dia beramal soleh, dia nak ganjaran dunia, betul kan? Sedekah sebab apa? Supaya dia banyak dapat. Betul, Allah Ta'ala janjikan begitu. Sembahyang duha dia banyak bayar duha sebab apa? Nak bagi bisnes maju, bagi rezeki luas. Banyak bersedekah nak bagi rezeki luas. Tak salah untuk kita mempunyai niat seperti itu, tak salah. Tetapi yang kita bimbang, ganjaran yang kita dapat di sebalik amalan yang kita buat itu adalah ganjaran yang Allah segerakan untuk kita di dunia, tapi di akhirat nanti dia menjadi kurang. Yang itu yang saya takut. Maka sebab itulah saya sebutkan, saya sarankan kepada diri saya, kepada hadirin-hadirin sekalian, bila kita buat amalan soleh ni, kita buat semata-mata untuk dapat ganjaran di akhirat. Itu kita hasratkan. Tutuplah orang kata apa, ganjaran dunia ni macam-macam lah kan. Orang nak berterima kasih, orang nak menghargai, orang nak beri seumpamanya, orang nak bagi lebih baik daripada apa yang kita bagi. Semua tu kita letak tepi. Niat kita daripada awal buat hanya kerana ganjaran akhirat. Itu saja. Yang itu saja. Tetapi jika dapat juga ganjaran dunia, yang itu kita kadang-kadang kita boleh terima, tak ada masalah. Dia yang paling, kalau kita terima pun tak ada masalah sebenarnya. Jangan orang kita bagi makanan, orang balas balik pinggan kita dengan makanan lain, kita terak aku tak mahu ni kan. Janganlah pula kan. Kan apa, budi pekerti kita menerima balik ganjaran budi orang lain pun pahala juga kan. Jadi berpada-padalah dalam bab tersebut. Ada yang saya sebut ni, ada pula orang tolak sehabis-habis dia tak terima kan. Begitu. Jadi mana kita tengok keadaan. Cuma pada asal niat amalan kita itu akhirat. Itu dia. Tepis segala bentuk ganjaran dunia lain, tepis tak nak. Sebab kita nak ganjaran akhirat. Itulah yang sebenar-benarnya yang diharapkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya untuk orang beriman di dua keadaan, sama ada disempurnakan sepenuhnya ganjarannya di akhirat, ataupun pandangan yang kedua kata ada yang diawalkan sebahagian ganjaran tersebut ketika di dunia. Macam mana pula dengan orang kafir, orang yang tak beriman? Orang tak beriman dia buat baik tak? Buat baik kan? Tolong orang kan hebat lagi pada orang Islam kan? Dengan NGO kebajikannya itu dan ini, ada tak dia buat baik? Ada. Dan pastilah keburukan yang paling besar adalah kufurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata para ulama, orang-orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia ini, ganjaran mereka itu memang disegerakan di dunia. Maknanya di akhirat tak ada lah. Tak ada. Tak ada ganjaran untuk amalan baik mereka di akhirat. Sebab apa? Sebab iman prasyarat. Iman syarat asas untuk mendapat ganjaran yang pahala. Untuk mendapat ganjaran pahala, iman syarat asas. Tak ada iman, tak ada. Jadi maknanya Allah ini Maha Adil. Orang kafir yang buat baik takkan sia-sia kebaikannya. Mesti diberikan balasan. Jadi bilakah mereka akan dapat balasan? Di dunia. Cuma bentuk balasan tersebut tak tahulah.
mungkin dia pun dapat balik, timbal balik. Kalau dia buat tersebut untuk mendapat keuntungan, dia dapat untung tu balasan atas kebaikan dia. Kalau dia buat tu untuk mendapatkan kemasyhuran, dia dapat kemasyhuran atas kebaikan dia. Mungkin sebab itulah kalau kita lihat ramai mereka ni menjadi bisnes kan, kaya-kaya. Mungkinlah wallahu alam, sebab kebaikan ini tak semestinya datang dalam bentuk wang ringgit. Dia kadang-kadang kesihatan, keluarga. Jadi keluarga dia makmur, ramai anak pinak kan? Sebab apa? Orang baik. Jadi ganjaran mereka disegerakan di dunia. Sebab apa? Tidak ada bagi mereka ganjaran di akhirat. Kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kita kena faham tentang ganjaran, bagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada amal soleh kita. Begitu juga dengan balasan buruk. Balasan buruk pun sama juga. Jika kita melakukan sesuatu balasan buruk, amalan buruk, dia akan ada dua keadaan juga. Sama ada ditangguh, yang ni yang kita bercakap sekali, ditangguh balasannya di akhirat, atau disegerakan balasannya di dunia. Yang ini yang kita sebut sebagai kafarah, penghapus dosa. Apa bentuk kafarah yang kita dapat? Nabi sebut dalam hadis, hatta syauq yashuquhu ahadun yashuquhu falahu fiha kafaratun. Sehingga kan duri di jalan tu tengok terpijak duri ataupun terpijak batu yang tajam, sakit, aduh, itu pun menghapuskan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau ditimpa dengan sakit yang berat, kemiskinan yang berat dan sebagainya, itu semua akan menjadi penghapus dosa kita. Jadi maknanya dosa ini kita haraplah, kita kalau kita memang nak agar dosa ini dihapuskan, disegerakan pembalasannya di dunia ini. Tak nak mati kita bawa dosa, tak nak. Tetapi ganjaran baik kita tak nak disegerakan di dunia, tapi kita nak nanti di akhirat nanti, yang kita harapkan agar ganjaran ini diberikan, disempurnakan Allah untuk diri kita. Itulah maksud sebenarnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kamu semua yang aku hitungkan untuk kamu, kemudian aku sempurnakan balasannya. Siapa yang mendapat kebaikan, siapa yang akan mendapat kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang mendapat keburukan, maka jangan dicela, jangan dikeji orang lain, melainkan diri dia sendiri yang memilih jalan tersebut. Kita ada pilihan. Kita semua boleh pilih. Kita semua boleh memilih, kan? Memilih nak duduk dengar ceramah ataupun nak pergi minum dekat kedai mamak, kita boleh pilih. Alhamdulillah. Kita nak datang solat ke ataupun tak datang solat, kita boleh pilih. Bila kita pilih kebaikan, kita dapat kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pilih keburukan, maka buruklah balasannya. Maka jangan kata Allah Ta'ala dah takdir. Ini yang selalu orang sebut kan, dia buat buruk dan salahkan takdir. Dia buat buruk dan salahkan takdir. Kenapa mencuri? Takdir, Allah Ta'ala dah takdirkan saya mencuri kan. Orang macam ni jawapannya mudah saja. Bagi perampas jadi kan. Kenapa perampas saya? Takdir. Ada takdirkan saya kan. Pandai ni buat salah, baru nak salahkan takdir. Masa yang dia dapat, masa dia dapat nikmat kebaikan, tak ada boleh kata Allah Ta'ala takdirkan aku dapat duit, dapat kekayaan, dapat harta. Kalau dia cakap begitu, mana dia akan bersyukur. Ini masa dia buat salah, dia buat takdirkan Allah Ta'ala, salahkan Allah atas keburukan yang dia lakukan. Jadi jangan begitu. Inilah manusia. Baik. Sebenarnya keburukan itu kita salah diri kita, kebaikan itu kita puji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kekurniaannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak bacakan satu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Panjang sikit ni ya, dia kata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, janganlah seseorang hamba itu berharap melainkan kepada Tuhannya, dan janganlah dia takut melainkan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, apabila dia inginkan kebaikan untuk seseorang hamba, maka Allah akan menolongnya dan membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu suatu kemuliaan daripada Allah untuk hamba tersebut. Jadi kalau Allah nakkan kebaikan untuk kita, Allah akan bantu kita, lorongkan untuk kita, mudahkan untuk kita untuk buat kebaikan. Itu maknanya Allah nakkan kebaikan untuk diri kita. Macam dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira, sesiapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dijadikan dia faham akan urusan agama. Maknanya Allah nak ada kebaikan. Jadi ini satu bentuk dipanggil sebagai husnuzan billah, sangka baik dengan Allah. Jadi tuan-tuan, sangka baik ni pun kita kena kawal juga, jangan terlampau sangat. Contohnya saya sebut hari ni lah, kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk, kalau tuan-tuan rajin datang kuliah ilmu, rajin datang solat berjemaah, jadi mudah. Nak mari solat tu tak rasa terhalang. Nak duduk dengar ceramah tak rasa terhalang, rasa seronok, rasa ringan. Jadi kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba-Nya yang baik, sebagai suatu tanda bahawa Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang baik, yang soleh. Itu kita sangka baik. Sebab kita kena ingat Nabi SAW sebut, ana inda zanni abdi bi, aku ini bergantung kepada sangkaan hamba-ku kepada diriku. Jadi kita sangka baik. Sangka baik ini pun dia kena dengan tanda-tanda juga kan. Ini kuliah tak pergi, solat tak jaga, oh Allah Ta'ala masih sayangkan aku. Ini sangka baik yang tipu, yang salah. Jadi sangka baik ini dia datang dengan bukti, dia dengan sesuatu. Contohnya kita senang buat kebaikan, maka kita sangka baik, moga Allah Ta'ala terima aku sebagai orang yang baik. Sebab apa? Sebab mudah, kebaikan tu mudah bagi kita. Jadi bila mungkin sampai masa jadi berat kebaikan tu bagi kita, kita ambil peringat lah, kita kena lawan lah. Masa itu mungkin kita diuji. Jadi sudah balik, jangan pula orang yang tak buat kebaikan, tak pedulikan untuk buat kebaikan amal soleh, dia pula pasal kebaikan. Ini yang berlaku banyak orang buat dosa, tak buat kebaikan. Orang kata apa? Taubatlah, Allah akan Maha Pengampun. Kan senang je. Buat dosa Allah Maha Pengampun. Ini bukan. Ini adalah dipanggil sebagai belitan iblis. Iblis tipu dia. Dia rasa dia bersandarkan kepada rahmat dan kepada Allah, sedang dia tu hanyut dalam maksiat. Ini bahaya. Ini saya sebut banyak kali bagi orang faham lah, kan? Jangan kita salah faham. Baik, sesama balik kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, kata, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghina seseorang hamba, wakalahu ila nafsih, maka dibiarkan diserahkan urusan dirinya itu kepada diri dia. Bila Allah inginkan keburukan untuk menghina seorang hamba, maka urusan orang itu diserahkan kepada diri dia. Maka bila urusan kita diserahkan untuk kita sendiri yang menguruskan, apa yang berlaku? Maka kosonglah, terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang masuk? Syaitan akan masuk. Fa'awahu syaitan, maka syaitan akan masuk, lalu memperdayakan dirinya. Kerana apa? Kerana dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala terputus, syaitan pasti akan masuk. Itu kena ingat. Dia tak akan kita kata apa, bebas 24. Setiap detik kita tak akan pernah bebas untuk diri kita semata-mata. Takkan. Kita ingat Allah, syaitan akan pergi. Kita lupa Allah Ta'ala, syaitan akan masuk. Syaitan ini dia memerhati setiap detik, satu-satu. Dia tunggu je masa. Kita lupa perasaan Allah SWT, dia masuk. Bukan saja syaitan, tuan. Syaitan ni orang luar. Yang duduk di dalam ni, tak boleh. Nafsu kita sama juga. Dia tunggu masa. Dia tunggu masa kita lalai, dia akan kawali kita. Kalau kita lupakan Allah Ta'ala, ini akan ambil alih. Maka syaitan akan menyesatkannya kerana lupanya dia untuk mengingati Allah. Dan kerana dia mengikut hawa nafsunya, maka segala urusannya akan menjadi sia-sia. Cuma satu benda yang saya terfikir bila saya baca kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni,
yang disebutkan apabila Allah ingin menghina seseorang hamba itu, maka dibiarkan hamba itu menguruskan dirinya sendiri. Persoalannya, kita boleh tahu ke kita ini urusan kita ini dalam kita kata apa, dalam urusan hidup kita ini dalam dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ke, ataupun kita sebenarnya mengambil keputusan di luar daripada kehendak Allah Taala. Kita tak tahu. Tak siapa yang tahu apa yang dia buat itu berdasarkan kehendak Allah ataupun yang dia buat itu berdasarkan pilihan dia sendiri. Siapa pun tak tahu. Sebab apa? Nak tanya siapa? Nak tanya ustaz. Ustaz pun tak tahu. Jadi macam mana kita nak pastikan urusan kita ini dalam berlaku dalam keadaan ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata di sini kita kena faham betul, bukan maksudnya apa yang berlaku itu Allah Taala tak campur tangan. Ini bahaya juga. Ini dalam akidah ni bahaya juga kan. Ada orang kata, sebab ada akidah yang mengatakan bahawa Jabriyah, akidah Jabriyah dia kata jika tak salah saya, manusia ini terserah pada kehendak diri sendiri. Allah tak campur tangan. Ini akidah yang rosak. Ada dua akidah ni, antara dua ni ada satu akidah dia kata manusia uruskan urusan hidupnya sendiri, Allah tak campur tangan. Maksudnya Allah cipta manusia, campak ke bumi, dia buatlah pada pandai. Apa yang dia nak buat, Allah tak campur tangan. Satu lagi akidah yang rosak ialah Allah cipta manusia, Allah tentukan setiap perbuatan kita. Semua benda yang kita buat, Allah yang tentukan. Itu pun rosak juga. Tak betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah kita adanya di situ takdir dan adanya ikhtiar. Maknanya manusia ni ada perkara yang dia boleh pilih, dan ada perkara dalam penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak menentukan itu, itu perkara yang sangat halus perbincangan ini dengan para ulama. Jadi maknanya kalau kita nak tahu urusan kita ni yang kita buat itu adakah dalam ketetapan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang diridainya, ataupun keputusan perbuatan kita itu adalah tindakan kita semata-mata, pilihan kita semata-mata. Apa petandanya? Apa caranya kita nak tahu? Itu persoalan besar. Faham soalan? Kalau faham soalan, cari jawapan sendiri lah. Saya jangan buat macam tu. Saya ulang balik soalan lagi sekali. Tak tahu lah, mungkin sampai soalan ni kan. Kita berfikir sekejap. Apakah caranya untuk kita menentukan apa yang kita buat sehari-harian kita itu berlaku menurut ketetapan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang diridainya, atau yang kita buat itu adalah pilihan kita berdasarkan nafsu dan syaitan? Macam mana kita tentukan? Macam mana kita tentu? Kita nak tentu, nak cek tak boleh, nak tanya siapa, tak siapa boleh bagi jawapan. Sebab perkara ini adalah pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana agaknya? Macam mana agaknya? Soalan ini kalau saya ulang ni sekali dengan cara yang lain, bagaimanakah agaknya cara untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang mana tindak tanduk kita itu adalah berlaku mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana soalan ni? Jawapannya lambat. Maka jawapannya ialah pada satu sifat yang Allah Ta'ala letak pada kita. Jawapannya ada dalam satu ayat Al-Quran yang kita semua hafal. Kita semua hafal ayat ini. Jawapannya ada di situ. Ayat apa? Ayat 1000 dinar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ini tengok terjemahan dia. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan hajat urusan hidupnya sehari-harian. Jadi maknanya apa? Kita tak mungkin tahu apa yang kita buat itu selari atau tidak dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi kita boleh, apa yang kita boleh buat ialah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat tawakal.
Orang yang serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala urusan hidupnya, maka insya-Allah apa sahaja yang dia buat, keputusan hidup dia yang berlaku, itu akan berlaku mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kena mengaji betul-betul bagi faham tawakal tu macam mana. Ini nanti insya-Allah kalau ada peluang, ada hadis yang berkaitan, kita huraikan. Boleh tuan-tuan tanya, baca, cari bacaan tawakal itu macam mana. Kerana dengan tawakal lah kita boleh menjamin bahawa kehidupan kita ni berlangsung mengikut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk diri kita. Maka kita akan cukup segala-galanya. Saya pelajaran tawakal ni, saya sebut satu benda lah yang tuan. Pelajaran tawakal ni yang ini bukan ini saya sebut sebagai contoh, bukan contoh saya ni kata orang yang kuat tawakal dah, tapi nak cerita kalau kita serah urusan kita kepada Allah Ta'ala, keputusannya lebih baik daripada kalau kita sendiri jaga. Saya beri contoh lah, saya sebelum kuliah kan. Tuan-tuan semua tahu saya kalau cerita kuliah ni, saya ni suka bela binatang. Dululah sekarang dah sibuk kan. Dulu saya ada kecil-kecilan belakang rumah bela ayam kan. Bela ayam ni kira untuk diri sendiri, sonok-sonok je lah. Ada rakaman pula lah, tak lah, apalah. Jadi bila kita bela haiwan ternakan ni, masalah utama dia apa? Haiwan ancaman lah kan. Ancaman ada ular sawahnya lah, ada anjing lah, apa sebagainya. Jadi ancaman paling besar saya ni ialah ular sawah. Sepanjang saya bela binatang tu 30 ekor lebih yang dah masuk dalam kan. Jadi apa yang berlaku? Saya perhatikan, saya tengok kan. Dia berlaku masa bila? Saya biasanya bila kita bela binatang ni, kita nak pergi bercuti, kita nak balik kampung, kita jadi risau dah. Kita tinggal 2 hari, 3 hari, jadi kita risau. Siapa nak tengok, siapa nak jaga, kalau ada orang datang curi, kalau ada haiwan masuk macam mana, kita risau. Masa yang kita tak ada tu kita risau. Tapi masa yang kita ada di rumah, kita tak risau. Sebab kita sangka apa? Sebab saya kata apa? Saya kata saya ada. Kalau apa-apa hal, saya akan turun. Tuan-tuan tahu? Saya boleh katakan ke semua kejadian-kejadian yang tak elok, haiwan masuk, air makan, adalah masa ketika saya di rumah. Dan ketika saya tak ada, tak pernah jadi apa-apa. Itu saya nampak. Saya punya heran lah kan. Pernah juga tapi sangat sedikit. Bahaya yang berlaku masa saya ada di rumah. Saya sangka dengan saya ni menjaga akan jadi sempurna elok. Rupanya masa saya jaga itulah macam-macam jadi. Anjing masuk, ular masuk, hilang, terlepas sana, terlepas sini. Tapi masa yang tinggal 2 hari, 3 hari, 4 hari balik kampung, pergi sana, pergi sini tu, balik ekor. Tinggal 40, tinggal 30 ekor, 30 ekor lah dia. Tinggal 20 ekor lah dia. Tak ada apa. Adalah sekali dua yang ada. Tapi itulah. Kebanyakannya berlaku masa kita ada dan masa saya sangka saya menjaga diri dengan baik. Itu pengajaran yang paling besar saya dapat bila saya inilah sekarang tak ada dah benda yang tanya tak ada kampung tak ada dah, saya tak boleh dah kan. Tapi itu pelajaran ni. Jadi saya akhirnya saya fikir, saya kata apa, saya sangka kalau saya yang jaga saya rasa selamat, tapi sebenarnya tidak. Yalah kan, masa nak balik, masa nak tinggal tu, bukan main doa, bukan main baca kan, bismillah, tawakkaltu Allah, ya Allah, ya Tuhan aku tinggalkan. Kita sayang, ini macam tu lah kan. Jadi bila kita tinggalkan kepada Allah Ta'ala akan jaga. Jadi sangat sikit yang berlaku ketika mana saya tak ada. Itulah pengajaran terbesar yang saya belajar. Jadi tuan-tuan, begitulah kita bila tengok balik, kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah banyak perkara dalam kehidupan kita ini akan berlaku dengan baik, bahkan manfaatnya itu akan dapat kepada diri kita sendiri insya-Allah. Wallahu taala alam. Itu saya bukan nak suruh tuan-tuan belayam lah kan. Kan balik makan belayam pula kan jenuh lah pula kat sini bising. Tapi nak beritahu dalam segenap kehidupan kita begitu. Untuk kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada yang kecil-kecil sampai pada yang sebesar-besarnya. Wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.